keturunan Nabi, tinggal di Khurasan. Akhlak sama macam Nabi, badan tak sama macam Nabi. Dia Mahdi, itulah Mahdi. Jadi nak dapat kelebihan, sila early bird, early registration, senang dapat pangkat. Orang pun bai'ah beramai-ramai. Ramai orang sesat yang passion macam ni. Ramai orang sesat. Itu bukan diajarkan oleh Nabi SAW. Tak ada bai'ah yang begini. Nabi cuma pesan, kamu nampak kelompok tu nanti, kamu nampak dia berkuasa, kamu nampak dia telah mengalahkan 3 anak raja tu, ketika itu bai'ah lah dia. Oh, ni tak buka. Okey, habis Ustaz. Ada batu ke tidak? Cerita lain pula. Cerita lain. Okey, ada soalan tak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasal bai'ah ni, soalan itu kalau kita yang berada di Malaysia, macam mana kita apa kaedah yang kita bai'ah Imam Mahdi masa ketika itu, yang jauh daripada Mekah. Okey, bagaimana untuk membai'ah Imam Mahdi pada ketika itu? Okey, isu ni kan, cuma saya kena ingatkan berkali-kali sebab sampai sekarang ni ada ajaran sesat yang kata dia Mahdi yang panggil orang pergi bai'ah. Ada ajaran sesat di Pakistan ke mana ke, dia kata dia Mahdi, jemput orang pergi bai'ah, orang kena pergi dekat dia bai'ah sebab dia ada package early bird. Dia ada package early bird. Hadis-hadis ni semua cerita tentang bai'ah beramai-ramai. Bai'ah beramai-ramai berlaku nanti bila dia dah keluar. Kalau ikut hadis Nabi SAW, apabila berlaku pertempuran yang besar, apabila 3 anak raja berebut kuasa, 3-3 tak menang, masa tu barulah Mahdi menang, dan ketika itu baru orang datang bai'ah. Nabi SAW kata, bai'hu, datang kepada dia, jumpa dia, meskipun kamu merangkak di atas salji, jumpa dia. Nabi sebut dalam sebahagian hadis. Jadi ini bai'ah ramai orang. Bila orang melihat peristiwa tu, orang pun bai'ah. Cuma kebanyakan kelompok ajaran sesat, dia buat offer baru, dia buat package. Itu bai'ah ramai-ramai, nanti tak dapat kelebihan. Nak dapat kelebihan, dia buat early bird punya bai'ah. Jadi sebelum Mahdi keluar pilawan tu, dia buat siap-siap package dia. Kumpulan kami ni dah ada dah. Imam Mahdi pun dah ada dah. Duduklah kat mana? Pakistan ke, Turkmenistan ke, mana-mana kawasan tu. Tempat pun sama dah dengan tempat Mahdi. Keluarga pun sama dah dengan keluarga Mahdi. Daripada keturunan Nabi SAW. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, yusbihuni khuluqan wala yusbihni khalqan. Dia sama akhlak dengan Nabi SAW, tapi tubuh badan dia tak sama dengan Nabi SAW. Jadi sebab Tok Syekh dia pun nampak tak berapa nampak macam image Nabi, dia kata akhlak sama macam Nabi, tubuh badan tak sama, betul dah macam hadis. Dia kata, apa lagi yang kamu cari? Keturunan Nabi, tinggal di Khurasan. Akhlak sama macam Nabi, badan tak sama macam Nabi. Dia Mahdi, itulah Mahdi. Jadi nak dapat kelebihan, sila early bird, early registration, senang dapat pangkat. Orang pun bai'ah beramai-ramai. Ramai orang sesat yang passion macam ni. Ramai orang sesat. Itu bukan diajarkan oleh Nabi SAW. Tak ada bai'ah yang begini. Nabi cuma pesan, kamu nampak kelompok tu nanti, kamu nampak dia berkuasa, kamu nampak dia telah mengalahkan 3 anak raja tu, ketika itu bai'ah lah dia. Masa tu kamu bai'ah dia. Dan Nabi sebut, pergi bai'ah kepada dia meskipun kamu kena merangkak di atas salji. Jadi siapa yang menyaksikan peristiwa itu pada ketika mana sekalipun, Nabi SAW tuntut untuk pergi bai'ah kepada dia. Kita pun tak tahu akhir zaman akan berlaku peristiwa, bagaimana akan berlaku peristiwa akhir zaman nanti. Wallahu a'lam. Zaman kita ke, selepas zaman kita, kita pun tak tahu. Apakah negara Islam akan ada banyak negara ataupun satu pimpinan negara, satu pimpinan yang merangkumi semua negara Islam, kita pun tak tahu macam mana. Dan malhamah tu bagaimana dia berlaku, kita pun tak tahu. Cuma zahir ucapan Nabi SAW, keluar dia, kamu bai'ah kepada dia. Ini disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat. Sebab setelah itu akan berlaku pertembungan antara Dajjal dan juga Nabi Isa bersama dengan umat Islam. Jadi umat Islam kena pilih side. Sekali lagi, pilih side bukan kita siapa-siapa boleh iklan kata dia kelompok
nak jihad pergi pilih dia. Tak, bukan begitu. Pertempuran besar apabila berlaku, umat Islam kena pilih side bersama dengan umat Islam. Lepas dah habis peristiwa tu, Mahdi akan berkuasa 7 tahun. Dalam riwayat disebutkan 9 tahun, aman muka bumi. Dajjal pula keluar. Apabila Dajjal keluar, Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Kemudian datang Ya'juj Ma'juj pula. Dalam Al-Qurtubi sebut, datang Ya'juj Ma'juj. Kemudian Allah bersihkan bumi daripada Ya'juj Ma'juj. Peristiwa ni panjang, ambil masa. Lepas Allah bersihkan bumi daripada Ya'juj Ma'juj, orang lama lepas tu orang lupa dah peristiwa Ya'juj Ma'juj. Mereka jadi jahat balik. Mereka buat jahat. Kemudian Allah keluarkan dabah. Allah akan keluarkan binatang daripada perut bumi yang boleh cakap. Binatang ni akan cakap pula. Sebut siapa ni orang beriman, siapa orang kafir. Berimanlah kepada Allah. Bila keluar binatang itu, manusia akan takut sebab keluar tanda kiamat. Binatang tu pun hilang. Lepas tu orang jahat balik. Rosak balik. Nampak manusia ni, dia nampak tanda-tanda, dia bertaubat sekejap. Lepas habis Dajjal, dia bertaubat sekejap. Lepas tu dia jahat balik. Datang Ya'juj Ma'juj pula, dia bertaubat sekejap. Lepas tu dia jahat balik setelah Allah hancurkan Ya'juj Ma'juj. Datang binatang ni, dia bertaubat lagi. Lepas binatang ni dah hilang, dia jahat balik. Last sekali adalah apabila manusia bangun pada satu hari, mereka lihat matahari telah pun terbit daripada tempat terbenam. Ketika itu Nabi SAW kata, tak, pintu taubat telah pun tertutup. Ketika itu Nabi sebut, Allah telah tutup pintu taubat dan lepas itu akan berlaku kiamat. Jadi peristiwa-peristiwa yang datang sebelum kiamat ni Nabi SAW sebut sebagai peringatan. Peringatan awalnya kecil-kecil. Nabi wafat, para sahabat ambil iktibar. Orang selepas tu buat tak tahu ya. Dibuka Baitul Maqdis, para sahabat ambil iktibar. Betul kata Nabi SAW, kiamat akan berlaku. Orang selepas tu buat tak tahu ya. Berlaku penyakit besar-besaran yang telah membunuh ramai orang. Manusia takut pada ketika itu. Ini tanda kiamat. Lepas tu dia penjahat balik. Sampailah berlaku Malhamatul Kubra, perang besar dengan Rom. Manusia takut ketika itu. Tanda kiamat dah. Lepas tu dia penjahat balik. Sampai turun Nabi Isa. Sampai datangnya Dajjal. Nabi Isa membunuh Dajjal. Orang takut pada ketika itu. Nak kiamat dah. Jahat balik. Datang Ya'juj Ma'juj. Dia penjahat balik. Last sekali sehingga matahari terbit daripada tempat dia terbenam. Ketika itu tak ada dah apa tanda lain akan berlaku kiamat. Itu kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Okey.